Okay, kita nak tunjuk tutorial macam mana buat calendar template tu. Okay, macam mana nak buat? Dekat Canva macam biasa. Okay, ni template ni. Template ni sebenarnya kita guna ChatGPT je sebenarnya. Okay, guna ChatGPT, cakap korang nak size mini ke, size A4 ke. Okay, so macam yang korang tengok sebelum video sebelum ni, kita nak buat yang mini punya. Yang macam memang mini je, yang petak tu kan, yang bukan besar-besar tu. Okay, so mini sebab kita nak letak dekat meja kerja je. Okay, so mini ni. So dah ada dekat situ 1500. Okay, sekarang ni macam mana korang nak buat from scratch? Korang pergi dekat create, pergi dekat custom size ni. Okay, korang type je 1500 dengan 1500. Okay, sekarang ni okay, create new design. Okay, so korang dah ada ni style ni. Okay, so sekarang ni macam mana korang nak dapat calendar ni? Ni calendar yang ni, lepas tu ni macam mana nak buat ni yang petak-petak ni. Kalau nak buat daripada scratch guys, penat lah. No, kita ajar cara shortcut. Sekarang korang dah ada base template dia. Okay, so apa yang korang buat, so korang cari dekat sini atas ni, jangan klik dekat template tau, jangan your design kat template ni, sebab kita nak cari apa yang dalam Canva. Korang cari calendar 2026. Korang cari calendar 2026. Next. Okay, nampak tak? Banyak guys. Okay, korang tapi tu lah, banyak kat Canva ni dia jenis macam melintang macam ni tau. So kalau korang nak buat Malaysia punya, kita belum try lagi. Macam ni nampak. Tapi kita pun suka tengok yang jenis macam ni melintang. So korang tengok, korang nak yang macam mana? Sebab nak yang petak tu kan. Okay, nak yang petak macam tu, korang tengok korang nak petak yang macam mana. Okay, contoh kita ambil yang ni. Tapi kalau korang tak ada Canva Pro, korang ambil lah yang tak ada simbol Queen ni tau. Yang simbol Queen ni Canva Pro. Kalau tak, korang ambil yang biasa punya. Macam ni kan, tak ada yang mana. Ada je yang free ni. Ni free. Okay. Ni free. Ni pun free guys. Okay, kita ambil yang free ni lah. Okay. So yang ni, korang klik. Lepas tu korang pergi dekat customize template. Kita suka buka dekat new tab. Sebab nanti senang kita nak guna yang kita nak kacau ni kan. Okay. So, ni korang buka. Nampak kan? Kita buka yang ni satu. Okay. Kita nak copy dia punya template. Korang dah jumpa ni kan. Okay, sekarang ni apa yang korang buat. Sekarang ni kita nakkan dia punya ni je. Kan? Maksudnya Januari kita nak tarikh yang 1, 2, 3, 4. Date ni tau. Sebab date ni yang penting yang kita nak copy sebenarnya, sebab kita takkan nak tengok kalender satu-satu lepas tu korang nak type satu-satu kan. Okay, so ni Januari. Okay, sekarang kita nak yang ni, yang semua-semua ni. So apa yang korang buat, korang highlight benda ni. Okay, korang Ctrl C atau copy, pergi dekat ni. Okay, ni korang pergi kat sini. Okay, masa korang paste ni kan, nampak tak dia paste kan? Terus tekan group tau. Tujuan dia supaya tak nak. Kalau korang tekan group, nanti korang nak adjust benda ni, nanti benda-benda dalam ni lari. Nombor 7 lari apa semua. So, bila korang group, senang korang nak adjust. So, korang adjust lah. Contoh. Jadi korang senang nak drag benda ni. Korang dah adjust kan? Bila korang dah adjust ni, okay, kalau korang nak adjust baik nombor 3 tu kat tengah ke apa kan, korang ungroup balik. So korang adjust lah. Korang nak tukar font ke kan? Korang nak tukar font. Ini tukar-tukar font ni apa semua ni. Yang ni basic Canva lah kita make it short sebab kita sebenarnya nak highlight macam nak buat calendar tu. Okay, bila korang dah buat calendar tu, tukarlah, korang tukar, okay. Bila buat calendar tu, okay, next. Macam mana? So, macam ini cara macam mana korang nak dapatkan petak ni. Supaya petak ni, maksudnya date dia betul. 2 hari bulan, Friday. Lepas tu kalau Februari pula, maksudnya kita nak tahu date tu betul. So, korang tak payah buat manual. Korang ambil yang dah ada. Lepas tu yang Februari, ambil yang Februari punya pula. Copy table Februari ni. Lepas tu March, ambil table untuk March. Okay. So, korang ambil. Lepas tu custom lah. Korang custom macam ni, letak title apa, so semua tu kan. Okay. Letaklah macam mana. So, kita nak ajar macam mana korang nak dapatkan benda ni. Okay, lepas tu korang custom.
Kalau rasa susah, senang je. Subscribe, follow kita punya channel. Lepas tu komen dekat bawah. Kita akan hantar free. Kita dah ada dah template ni siap-siap untuk korang. Nanti korang akan dapat ni. Dan tutorial detail sekali macam mana free. Korang tak payahlah buat from scratch. Okay. So boleh drop subscribe and drop komen korang. Okay, dan nanti kita akan DM korang link untuk dapatkan freebies ni.